Anda nak bina bisnes yang viral ataupun bisnes yang profitable secara long term. Dalam video ini saya nak terangkan bagaimana flywheel business dapat membantu bisnes anda betul-betul grow, bukan sahaja menguntungkan tetapi bertahan lama. So konsep flywheel ni bermaksud makin lama dan makin banyak customer yang anda dapat, sepatutnya bisnes anda akan jadi makin mudah dan makin senang untuk dapatkan customer dan juga untuk expand the brand. Saya bagi satu contoh. Contohnya bila seseorang itu membeli. Apabila dia beli, kita ada susun satu journey di mana kita akan ajak orang yang dah beli ni untuk referkan kepada orang lain ataupun ajak dia jadi affiliate, dan dalam masa sama berikan customer experience yang terbaik daripada produk dan servis anda. Supaya your product is so good, membuatkan brand anda remarkable, orang akan bercerita kepada orang lain. Makin banyak orang membeli, makin banyak satisfied customer untuk berikan anda punya feedback. Dan kita boleh suap balik semua review feedback yang positif ini untuk jadikan marketing material ke depan untuk cari orang baru lagi. Di mana orang baru tu pun sama akan melalui proses yang sama, makin lama makin mudah. Dan kita juga nak nurture kita punya buyer supaya apa? Supaya mereka menjadi raving fan, iaitu orang yang akan promote produk anda tanpa commission ataupun dengan commission disebabkan disuka dengan brand anda, dengan mission anda, perjuangan anda. Dan jika ada orang nak beli produk anda, dia akan explainkan, dan jika ada haters yang attack anda, dia akan tolong defendkan. Itulah makam raving fan anda punya brand. Jadi adalah satu kesilapan yang sangat besar apabila anda hanya fokus kepada orang untuk membeli sekali sahaja and then keep on cari new customer, new buyer, tetapi mengendahkan orang yang dah beli. Dan kena ingat kos untuk membuatkan orang yang membeli lagi jauh lebih rendah berbanding kos nak mendapatkan new customer. New customer pun jaga, existing customer pun jaga. Boleh? Kalau anda suka konten-konten macam ni, jangan lupa follow and share kepada rakan-rakan bisnes anda. Jumpa anda dalam konten seterusnya.